apa yang mungkin kurangnya aksi kita pada separuh masa pertama? Separuh masa pertama kita kerap melepaskan peluang yang dapat dan ketakasan penjaga gol pasukan Hong Kong menggagalkan setiap cubaan yang dilakukan oleh pemain-pemain. Dan kita juga dapat lihat kreativiti bahagian tengah tidak seperti mana yang kita lihat menyerlah di separuh masa kedua dengan kreativiti separuh masa kedua lah. Jadi hantaran-hantaran silang yang tepat dan dengan kemasukan Syafiq pula dengan tendangan percuma beliau yang cukup berkesan. Nampaknya kemasukan Wan Zek Aikal memberi kesan yang begitu positif dalam jentera serangan pasukan teruja nampaknya Azlan jawab cerita pada separuh masa kedua ini. Masih lagi separuh masa pertama, S. Kunalan dan juga Badrul Bhatia beraksi dengan baik. Ada beberapa percubaan namun digagalkan penjaga gawang muda Hong Kong Yap Hung Fai. Dan ketika ini sudah pasti terbit kegelisahan di kalangan peminat apakah akan ada jaringan daripada skuad negara, terutamanya daripada perancang utama kita Safi Salih. Ini Badrul Bhatia sekali lagi nyaris muka tiada jaringan pada minit ke-42. Pujian juga harus wajar diberikan kepada Badrul. Ini satu tandukan yang cukup baik daripada Badrul Bhatia. Tandukan kilas jarang sekali kita dapat melihat beliau beraksi sedemikian melakukan tandukan begitu, tetapi begitu adalah satu percubaan yang cukup baik. Dan masuk separuh masa yang kedua, kita terus disajikan dengan aksi baik di hadapan gawang. Ini sedikit insiden pada minit ke-51 terbit daripada tandukan daripada Falishas dan kemudian ada sedikit pertelingkahan di antara Hung Fai dan juga Safi Salih menyebabkan kedua-dua pemain dilayangkan kad kuning. Ya, sekali lagi kita dapat lihat kecekapan penjaga gol pasukan Hong Kong ini di mana bolanya hampir menerjah gawang. Berjaya ditepis keluar oleh beliau, tapi itu adalah satu lagi hantaran silang yang cukup baik. Tetapi tandukan yang cukup bernilai daripada Fadisa tadi, namun begitu kecekapan penjaga gol Hong Kong menggagalkan. Baiklah, ini sekali lagi kemudiannya gawang Malaysia diuji Sham Kok Kiong. Ya, sedikit kehalapan di sini lambat bertindak yang cuba dilakukan oleh Faizal Muhammad dari segi menghalang hantaran yang dilakukan oleh bahagian tengah pemain Hong Kong itu tadi. Tapi daripada serangan balas ini terbitnya. Ini yang dinantikan Azlan Johar. Ya, kita dapat lihat sebelum bola itu sampai kepada Kunalan tadi, kita dapat lihat Safi bergerak awal. Jadi di situlah membuatkan Kunalan sebelum tampanannya beliau berjaya melihat gerakan yang dilakukan oleh Safi dan satu lorongan tapping hantaran yang cukup baik dan penyudah yang cukup berkesan daripada Safi di mana beliau hanya melakukan satu pressing menewaskan penjaga gol Hong Kong itu, dan ini adalah tendangan dan gol yang dinanti-nantian daripada Safi. Setelah lama kita tidak dapat melihat beliau menjadikan gol. Ibarat ulasan dalam permainan daripada Azlan Johar. Baiklah, minit ke-70 Farizal Malias membuktikan kenapa dia mendapat pilihan berbanding daripada Izam Tarmizi dan juga Nur Azlan Razali untuk mengawal benteng ataupun kubu negara. Ini sebabnya mengapa beberapa kali dicuba, sekali lagi daripada Lam Kak Kawe sebenarnya. Ya, tidak ada, kita dapat lihat tidak ada siapa mendekati beliau untuk melakukan hantaran silang. Hampir saja jaringan penyamaan. Dan ini sekali lagi kita dapat lihat bagaimana Zubir Azmi lambat untuk merapati pemain itu untuk menggagalkan beliau melakukan cubaan. Tapi tidak lambat Wan Safiq Rahim. Jaringan kedua, hasil sepakan percuma. Tidak menunggu lama untuk menjaringkan gol. Inilah memang kelebihan Syafiq. Tetapi saya ingin lihat Syafiq beraksi dengan lebih baik ketika aksi dalam aksi padang. Kerana nampaknya dalam aksi padang belum nampak cukup berkesannya. Safiq Rahim sepakan percuma sebegitu, memang tepat ke arah gawang. Sepakan percuma beliau memang nyata sentiasa memberikan satu tanda aras yang begitu baik sekali lah. Safi hampir saja menggandakan jaringan peribadi pada minit ke-85 melalui percubaan jarak jauh, sedikit tersasar, namun pemain gantian Ahmad Fakri Sarani Kedah United tidak mempersiakan peluang jaringan ketiga sekaligus memastikan kemenangan mutlak buat Malaysia. Ya, bonus juga harus ditujukan kepada Syafiq sekali lagi kerana hantaran beliau inilah yang memberikan ruang kepada Fakri